Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli bin Insyah, bernombor matrik P163-723. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 5, set 41 ingin membentangkan rancangan pengajaran harian dan modul inovasi untuk subjek GGG E5014, Kaedah Mengajar. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan 5. Yang pertama, Nur Syarah Sazana binti Faizal Akmal. Yang kedua, iaitu saya sendiri, Muhammad Fazli bin Insyah. Yang ketiga, Puteri Nur Hidayatul Akilah binti Putra Khairil Anwar. Dan yang terakhir, Nur Fatihah binti Khairil Anwar. Nama saya Muhammad Fazli bin Insyah, bernombor matrik P163-723. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang pertama. Mata pelajaran adalah matematik pada tarikh 4 Februari 2025, hari Khamis. Tingkatan 1 Anggerik seramai 30 orang pelajar pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Untuk tema adalah nombor nisbah di bawah tajuk integer. Dan kemahiran fokus mendengar, membanding, mengenal pasti dan mewakili. Standard kandungan untuk topik ini 1.1 integer. Seterusnya standard pembelajaran 1.1.1 mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. 1.1.2 mengenal dan memerihalkan integer. Untuk topik ini terdapat 3, iaitu mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif dalam situasi sebenar. Yang kedua, memberi contoh nombor positif dan nombor negatif dalam kehidupan seharian. Manakala yang ketiga pula adalah mengelaskan nombor positif dan negatif. Seterusnya kita pergi kepada kriteria kejayaan. Yang pertama, murid boleh menyatakan maksud integer dengan tepat. Yang kedua, murid boleh memberikan sekurang-kurangnya 3 contoh integer dalam situasi sebenar. Dan yang terakhir, murid dapat mengelaskan nombor positif dan juga negatif. Kepada pengisian kurikulum AMK dan juga kepelbagaian teknik. Yang pertama, nilai murni. Di bawah nilai murni terdapat kerjasama, hormat menghormati, bertanggungjawab dan juga berani. Seterusnya, kemahiran berfikir iaitu KB. Di bawah KB terdapat 4 juga, di mana yang pertama mengelaskan, kedua menganalisis, ketiga menyelesaikan masalah dan yang keempat menjana idea. Seterusnya, kemahiran personal iaitu KP. Di bawah KP terdapat 3. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, berkomunikasi. Dan yang ketiga, pengurusan diri. Seterusnya, kita pula akan pergi ke kemahiran belajar cara belajar iaitu BCB. Di bawah BCB terdapat 3 perkara, di mana yang pertama, mengumpul maklumat. Yang kedua, kemahiran dalam memilih strategi pembelajaran sendiri. Dan yang ketiga, kemahiran menyoal dan memberi jawapan. Dan untuk elemen merentas kurikulum EMK, iaitu kita dapat 2. Yang pertama bahasa dan yang kedua teknologi maklumat dan juga komunikasi. Tuan sedia ada murid. Yang pertama, murid pernah melihat nombor negatif dan juga negatif. Yang kedua, murid mengenali nombor positif. Dan yang ketiga, murid dapat membanding nombor positif yang mudah. Batu mengajar iaitu BBM. Yang pertama, laptop. Kita perlukan sebuah laptop, 1 video tayangan, 1 slide pembentangan, 5 kad bergambar, 8 kad QR situasi dan juga 8 kad positif dan juga negatif. Okey, seterusnya adalah bahan bantu mengajar iaitu BBM. Kita perlukan komputer riba, slide pembentangan, kad positif dan negatif, kad gambar dan juga QR kad situasi. Dan pada akhirnya kita memerlukan soalan Kahoot untuk sesi penilaian. Seterusnya kita akan pergi kepada bahan bantu mengajar BBM yang terakhir iaitu kad situasi di dalam QR, di mana pelajar boleh scan QR tersebut dan paparan ini akan keluar daripada skrin telefon pelajar. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah pengajaran di mana set industri yang dilakukan dalam masa 5 minit. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil. Guru memaparkan kad gambar aktiviti crack the egg, di mana guru meminta wakil setiap kumpulan mengambil 1 keping gambar telur. Seterusnya, dalam kumpulan masing-masing, murid perlu mengoyakkan secara perlahan-lahan telur tersebut untuk melihat petunjuk ataupun kad gambar di sebalik telur tersebut.
murid perlu meneka topik pembelajaran berdasarkan petunjuk yang mereka dapat. Di situ, guru akan bersoal dengan murid tentang topik yang akan dipelajari. Okey, seterusnya langkah pertama yang akan dijalankan selama 10 minit, di mana langkah pertama ini pengenalan ringkas nombor positif dan juga nombor negatif berdasarkan situasi yang sebenar. Guru akan menerangkan 3 perkara penting dalam mengenali nombor positif dan negatif menerusi slide pembentangan. Yang kedua, guru akan menunjukkan contoh integer positif dan juga integer negatif. Seterusnya, guru akan menerangkan ataupun berkongsi di mana sifar sebagai titik tengah. Dan yang ketiga, visual akan dipaparkan untuk kefahaman kepada para pelajar. Sebagai contoh, lift sedang naik ataupun turun, suhu peti sejuk berubah menjadi negatif. Seterusnya, lakukan aktiviti ini selama 2 minit pada 10 minit itu, di mana guru akan sebut situasi, murid akan menunjukkan kad positif ataupun negatif untuk situasi yang disebutkan oleh guru. Untuk langkah yang kedua, akan mengambil masa 25 minit di mana aktiviti utama berkumpulan iaitu QR kad situasi. QR code ini integer diletakkan di tempat strategik dalam kelas di mana murid akan bergerak dalam kumpulan kecil untuk imbas QR tersebut. Serta QR akan memaparkan kad situasi yang mengandungi integer di mana apabila murid scan, murid perlu catat integer yang dijumpai. Seterusnya, murid perlu juga kena pasti sama ada nombor tersebut ialah positif ataupun negatif. Seterusnya, untuk QR ini hanya ada 8 QR sahaja di mana soalan hanya perlu menyatakan nilai integer yang terpapar sama ada ianya positif ataupun negatif. Langkah seterusnya akan mengambil masa 10 minit di mana langkah ini akan dilakukan ataupun membincangkan dan mengukuhkan kefahaman dan membetulkan salah konsep. Guru akan pilih 3 ke 4 kumpulan untuk bentang hasil QR yang telah mereka scan, di mana guru meminta murid sebut integer yang ditemui menerusi QR kad situasi tersebut. Seterusnya, guru akan meminta murid menerangkan apa itu maksud integer. Adakah ianya positif ataupun negatif. Seterusnya, guru akan betulkan salah fahaman seperti apa maksud sifar dalam konteks ini dan sebagainya. Seterusnya, guru akan bantu dalam mengukuhkan kefahaman murid. Langkah pengajaran yang terakhir iaitu penutup. Ianya akan dilaksanakan selama 10 minit. Guru akan memberi kuis sebanyak 5 soalan sahaja menggunakan platform Kahoot. Seterusnya, pelajar akan menjawab secara cepat dalam 45 saat masa yang diberikan untuk setiap soalan. Dan pada akhir, guru akan merumuskan pembelajaran dan memberikan pengajaran secara keseluruhan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada justifikasi pemilihan aktiviti ataupun kaedah PDP. Untuk aktiviti yang pertama, induksi. Ianya dapat tarik minat murid dan merangsang pemikiran murid. Ia dapat bantu murid kaitkan topik dengan pengetahuan sedia ada. Untuk aktiviti seterusnya, penerangan dan aktiviti mini, murid dapat memahami nombor positif, negatif dan juga sifar. Dan aktiviti mini galakkan penglibatan aktif dan pengukuhan konsep. Untuk aktiviti yang ketiga, QR Card situasi iaitu aktiviti utama. Ia akan menggalakkan murid bergerak dan bekerjasama serta mencatat dan kenal pasti integer, positif ataupun negatif. Dan seterusnya ia dapat mengukuhkan kefahaman konsep secara sistematik. Untuk aktiviti yang keempat iaitu pembentangan hasil, murid dapat menyatakan kefahaman dan kenal pasti integer serta guru membetulkan salah faham khususnya peranan sifar. Dan aktiviti yang terakhir, kuis interaktif Kahoot di mana guru dapat menguji kefahaman secara pantas dan menyeronokkan. Dan seterusnya, guru merumus dan tegaskan pengajaran keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Tahir Anwar. Nombor matrik P16454. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang kedua.
Acara ini dijalankan pada 12 Februari 2025, hari Rabu, melibatkan murid tingkatan 1 Anggerik dengan jumlah seramai 30 orang murid. Tempoh pengajaran adalah selama 60 minit iaitu dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Tema pembelajaran ialah integer, manakala tajuk yang diajar ialah nombor nisbah. Fokus utama pengajaran ini adalah untuk membina kemahiran berfikir, di samping menggalakkan murid mendengar dengan berkesan dan bertutur dengan yakin semasa aktiviti PDP dijalankan. Seterusnya, saya akan menerangkan standard kandungan dan standard pembelajaran bagi pengajaran ini. Standard kandungan yang dipilih ialah 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Bagi standard pembelajaran pula, murid akan mewakilkan integer pada garis nombor serta memahami hubungan kedudukan integer tersebut dengan integer lain. Selain itu, murid juga akan membandingkan dan menyusun integer mengikut tertib yang betul. Objektif pembelajaran bagi pengajaran ini adalah supaya murid dapat mewakilkan integer positif dan negatif pada garis nombor dengan tepat. Selain itu, murid juga dapat menjelaskan kedudukan dan pembandingan nilai integer berdasarkan jaraknya dari sifar. Dan akhir sekali, murid mampu membanding dan menyusun integer mengikut tertib menaik dan menurun dengan betul. Kejayaan pembelajaran ini dapat dilihat apabila murid dapat meletakkan integer pada garis nombor tanpa kesalahan. Murid juga dapat menentukan integer yang lebih besar atau lebih kecil berdasarkan kedudukannya pada garis nombor. Di samping itu, murid mampu menyusun sekurang-kurangnya 5 integer mengikut tertib menaik dan menurun dengan tepat. Saya akan menerangkan pengisian kurikulum, elemen merentas kurikulum serta kepelbagaian kaedah dan teknik yang diterapkan dalam pengajian topik ini. Pertama, dari segi nilai murni, di mana pengajaran ini menekankan nilai ketelitian dan ketepatan dalam membuat pengiraan. Di samping memupuk kerjasama, keyakinan diri dan kejujuran. Seterusnya, bagi kemahiran berfikir, murid dilatih untuk membandingkan nilai integer, menganalisis hubungan antara integer positif dan negatif, serta menyusun integer secara logik. Bagi kemahiran personal pula, murid dapat meningkatkan keyakinan diri, kemahiran komunikasi serta disiplin diri semasa menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, kemahiran cara belajar turut diterapkan melalui penggunaan garis nombor sebagai strategi visual yang membantu murid memahami konsep integer dengan lebih jelas serta membuat latihan pengukuran secara berperingkat. Akhir sekali, dari segi elemen merentas kurikulum, elemen teknologi dan komunikasi diaplikasikan melalui penggunaan bahan digital seperti kuis dalam talian dan aktiviti berasaskan teknologi bagi meningkatkan penglibatan dalam pembelajaran. Untuk bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam pengajaran ini adalah papan putih, video YouTube, projektor, komputer riba, tablet, kod QR untuk kuis dan juga pen marker. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengetahuan sedia ada murid serta penerapan KBAT dan ITING dalam pengajaran topik ini. Sebelum pembelajaran dimulakan, murid telah mempunyai pengetahuan asas berkaitan nisbah melalui pengalaman harian seperti membahagikan makanan dan mengira skor dalam permainan. Selain itu, murid juga telah mengenali konsep integer iaitu integer positif, negatif dan sifar melalui kehidupan harian seperti suhu, ketinggian dan kedudukan aras. Murid juga memperoleh
pendedahan awal melalui video dan perbincangan semasa set induksi yang membantu mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka sebelum pembelajaran baharu dimulakan. Dari segi kebat dan writing pula, murid digalakkan untuk berbincang, membuat pilihan jawapan serta memberi justifikasi berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep nisbah dan integer. Okey, baiklah. Untuk aktiviti pengajaran, set induksi akan dijalankan selama 5 minit di mana guru memaklumkan murid akan menonton video berkaitan topik. Selain itu, guru akan menayangkan video YouTube menggunakan projektor. Akhir sekali, guru akan mengemukakan soalan rasangan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid selepas murid selesai menonton video YouTube tersebut. Untuk langkah pertama ini akan dijalankan selama 10 minit di mana guru akan menerangkan semula isi kandungan video dengan lebih terperinci. Selepas itu, guru menjelaskan maksud dan mesej utama video. Selain itu, guru mengemukakan soalan arah rendah dan sederhana kepada murid. Murid akan menjawab soalan secara lisan dan berkongsi pandangan. Dan akhir sekali, guru memberi penjelasan tambahan dan membetulkan kefahaman murid. Langkah kedua akan dijalankan selama 25 minit di mana guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Di dalam satu kumpulan akan mempunyai 6 orang ahli kumpulan. Seterusnya, guru akan menerangkan peraturan dan tempoh masa aktiviti yang akan dijalankan. Seterusnya, guru akan memanggil kumpulan untuk memilih kod QR secara rawak dan mengimbas kod QR secara bergilir. Seterusnya, murid akan menjawab soalan kuis dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya, di samping itu, guru akan memantau perbincangan dan memberi bimbingan kepada murid. Dan akhir sekali, guru akan membincangkan jawapan bersama murid. Baiklah, untuk langkah ketiga pula, akan dijalankan selama 10 minit di mana guru akan meminta murid menyatakan perkara baharu yang telah dipelajari. Seterusnya, murid berbincang secara ringkas dan membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Beberapa orang murid akan dipilih untuk berkongsi jawapan secara lisan di hadapan kelas. Dan akhir sekali, guru memberi maklum balas, peneguhan dan juga galakan terhadap jawapan murid. Untuk penutup pula, penutup akan dijalankan selama 10 minit di mana guru akan merumuskan keseluruhan isi pembelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya, guru menegaskan semula perkara penting dan nilai yang diperoleh daripada topik pembelajaran. Akhir sekali, guru menggalakkan murid mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan harian. Dalam topik yang terakhir dalam rancangan pengajaran harian 2, saya akan menerangkan justifikasi pemilihan aktiviti dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah digunakan. Pertama, penggunaan video sebagai set induksi bertujuan untuk menarik minat murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Seterusnya, penerangan guru dan soalan secara lisan digunakan bagi membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas. Selain itu, aktiviti kuis yang menggunakan kod QR secara berkumpulan dipilih untuk meningkatkan penglibatan aktif murid. Di samping itu, kerjasama dan perkongsian idea semata aktiviti berkumpulan membantu murid membina keyakinan diri serta
kemahiran berkomunikasi selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, refleksi di akhir pembelajaran dilaksanakan bagi membantu murid menilai tahap kefahaman mereka terhadap isi pembelajaran yang telah dipelajari. Akhir sekali, penggunaan teknologi dalam PDP dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif, interaktif dan bermakna serta menjadikan murid lebih bermotivasi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyah Syazana binti Fasa Akmal dan hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengajian harian yang ketiga. Untuk mata pelajaran ialah matematik, tarikh dan hari pada 18 Februari 2025 pada hari Selasa, tingkatan 1 Anggerik dan bilangan murid atau pelajar ialah seramai 30 orang. Masa ialah selama 60 minit, temanya ialah nombor nisbah, tajuk integer. Bagi kemahiran fokus terdapat dua, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT dan juga kemahiran komunikasi. Untuk standard kandungan pula ialah 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Standard pembelajaran 1.2.1 iaitu menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Objektifnya, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid atau pelajar dapat mengenal pasti situasi yang memerlukan penambahan dan penolakan integer. Seterusnya, menggunakan garis nombor atau kaedah lain untuk menyelesaikan operasi integer dan akhir sekali, membuat generalisasi tentang pola penambahan dan penolakan integer. Bagi kriteria kejayaan pula, yang pertama, murid boleh menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain dengan tepat. Seterusnya, murid dapat menunjukkan hasil penambahan dan penolakan integer dalam bentuk nombor yang betul. Seterusnya, murid dapat mengenal pasti pola atau corak dalam operasi penambahan dan penolakan integer. Bagi pengisian kurikulum EMK atau kepelbagaian kaedah dan teknik, pertama, nilai murni dapat menghargai proses menyelesaikan operasi integer secara sistematik, bersikap teliti dalam menulis jawapan integer, menunjukkan minat dan fokus ketika mengkaji nombor positif dan negatif. Untuk kemahiran berfikir atau KB, mengenal pasti corak perubahan nombor dalam penambahan dan penolakan integer, membuat inference tentang hasil operasi sebelum mengira, menggunakan logik untuk menyusun langkah penyelesaian integer. Bagi kemahiran personal pula atau KP, pertama menyusun langkah pengiraan secara kemas dan jelas, kedua menjelaskan langkah penyelesaian menggunakan istilah yang tepat, ketiga memeriksa jawapan sendiri untuk memastikan ketepatan. Untuk kemahiran belajar cara belajar pula BCB, meninjau dan memilih kaedah terbaik untuk operasi integer, contoh garis nombor atau cara lain, mengumpul contoh-contoh situasi harian yang melibatkan integer. Ketiga, menguji pelbagai strategi untuk memahami operasi integer dengan lebih mendalam. Akhir sekali, elemen merentas kurikulum iaitu EMK, inovasi dan kreativiti digital iaitu menggunakan simulasi digital atau animasi pergerakan nombor untuk menunjukkan proses penambahan dan penolakan integer secara visual. Dan akhir sekali, literasi digital iaitu mentafsir pergerakan integer menggunakan representasi digital seperti garis nombor interaktif. Untuk bahan bantu mengajar iaitu BBM pula, yang pertama terdapat projektor 1, laptop 1, skrin putih 1, pita masking tape berwarna 1, marker 6 dan kad manila sebanyak 36. Bahan bantu mengajar seterusnya pula, slide pembentangan, kad masalah suhu dan juga kad refleksi. Untuk pengetahuan sedia ada murid, yang pertama, murid telah mengenal nombor bulat dan boleh membuat penambahan serta penolakan nombor bulat asas. Seterusnya, murid memahami susunan nombor pada garis nombor iaitu lebih besar, lebih kecil, ke kiri dan ke kanan. Untuk pengetahuan sedia ada murid, murid berfikir secara logik untuk menentukan hasil penambahan dan penolakan integer. Untuk langkah pengajaran pula, set indeksi selama 5 minit. Isi pelajaran ialah pengenalan integer positif dan negatif. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pertama, guru membahagikan 30 orang murid kepada 6 kumpulan, 5 orang setiap satu kumpulan. Seterusnya, guru membentangkan video pendek mengenai operasi tambah dan tolak integer. Seterusnya, guru menerangkan secara ringkas mengenai tayangan video yang dibentangkan dan menerangkan mengenai peraturan untuk menambah dan menolak integer di dalam slide Canva. Bahan bantu mengajar yang terlibat di dalam set induksi ini ialah projektor, skrin putih, laptop dan juga slide pembentangan.
Untuk langkah 1 pula selama 15 minit, murid akan belajar konsep operasi tambah dan tolak integer melalui visual garis nombor. Pertama, guru menunjukkan slide Canva garis nombor animasi iaitu negatif 10 hingga positif 10. Kedua, contoh di slide. Seterusnya, animasi bergerak ke kanan untuk tambah, ke kiri untuk tolak. Murid ikut arah animasi dan sebut jawapan. Yang terakhir, guru beri 2 soalan interaktif. Murid klik jawapan di slide. Untuk langkah ke-20 selama 10 minit, murid belajar mengira integer menggunakan konsep tambah tolak. Yang pertama, guru tunjuk slide Canva interaktif. Soalan pengiraan integer. Contoh di slide ada di bahan bantu mengajar. Yang ketiga, murid mengklik jawapan di slide atau ikut animasi bergerak di garis nombor. Dan yang terakhir, guru membincangkan jawapan dan menunjukkan langkah pengiraan yang betul. Untuk langkah ke-30 selama 20 minit, murid akan menyelesaikan soalan integer sebenar menggunakan kad masalah. Untuk persediaan, guru menyediakan garis nombor fizikal di lantai menggunakan pita masking tape yang ada dari negatif 10 sehingga positif 10. Guru menyediakan kad masalah suhu 6 keping 1 set per kumpulan. Yang ketiga, guru memastikan semua murid berada dalam 6 kumpulan iaitu 5 orang 1 kumpulan. Langkah aktiviti, agihkan kad masalah. Setiap kumpulan menerima 1 kad masalah suhu. Seterusnya, murid membaca dan membincangkan jawapan di dalam kumpulan. Selepas itu, guru akan menggunakan Free Duck Race atau Name Picker. Guru membuka aplikasi Free Duck Race Name Picker dengan memasukkan nama kumpulan iaitu 1 hingga 6. Seterusnya, satu kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan jawapan di depan kelas. Seterusnya, murid menyediakan jawapan. Dalam kumpulan, murid membincangkan soalan di kad masalah suhu. Contoh soalan kad masalah ada ditunjukkan di bahan bantu mengajar seperti yang kita lihat sekarang. Seterusnya, contohnya, murid mula di negatif 6 dan bergerak 9 langkah ke kanan dan menjadikan jawapan 3 darjah Celsius. Untuk pembentangan, wakil kumpulan menunjukkan jalan pengiraan di hadapan kelas. Guru akan memantau dan memperbetulkan jika ada kesilapan dan menjelaskan konsep tambah tolak integer. Seterusnya, guru akan ulang untuk kumpulan lain pula. Guru akan ulang dengan kembali membuka Free Duck Race Name Picker untuk pilihan kumpulan yang seterusnya. Guru akan mengulang langkah ini sehingga semua 6 kumpulan membentangkan jawapan. Untuk penutup pula selama 5 minit, murid merumuskan konsep tambah dan tolak integer. Yang pertama, murid menulis jawapan di kad refleksi. Contohnya, jika suhu meningkat, integer akan menjadi positif dan jika suhu menurun, integer akan menjadi negatif. Dan akhir sekali, guru membuat rumusan akhir dan menerangkan operasi matematik secara lisan. Bahan bantu mengajar yang terlibat untuk penutup ialah kad refleksi. Akhir sekali, untuk justifikasi, aktiviti berkumpulan dan pembentangan meningkatkan penglibatan murid serta menggalakkan kemahiran komunikasi dan kerjasama. Seterusnya, penggunaan garis nombor animasi dan bahan konkret membantu murid memahami konsep integer dengan lebih jelas. Ketiga, elemen kebat diterapkan melalui penyelesaian masalah situasi harian dan pembentukan generalisasi operasi integer. Dan akhir sekali, penggunaan teknologi digital menjadikan pembelajaran lebih menarik serta meningkatkan literasi digital murid. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, nama saya Putri Nurhidayatul Akila binti Putra Khairia Anwar dan saya akan membentangkan rancangan pengajian harian yang keempat bagi tajuk integer untuk pendarapan dan pembahagian. Untuk rancangan pengajaran harian ini, mata pelajaran yang diajar adalah matematik untuk tingkatan 1 pada tarikh 25 Februari 2025 iaitu pada hari Khamis dan tingkatan yang saya akan mengajar ialah tingkatan 1 Anggrek. Bilangan murid sebanyak 30 orang murid dan diletakkan pada masa 9 pagi hingga 10 pagi berdurasi selama 1 jam dan tema untuk mata pelajaran ini adalah nombor nisbah untuk tajuk integer dan kemahiran fokus untuk subjek ini adalah untuk mengenali nombor dan kemahiran berfikir. Untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, ia selari dengan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP. Untuk standard kandungan 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Dan standard pembelajaran saya membawa kepada 1.2.2 iaitu mendarab dan membahagi integer
menggunakan pelbagai kaedah, seterusnya membuat generasi tentang pendarapan dan pembagian integer. Objektif di dalam rancangan pengajaran harian ini adalah murid dapat menentukan integer positif dan integer negatif. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan kefahaman tentang peraturan tanda kepada soalan baru yang melibatkan darab dan bahagi, dan murid boleh dapat bekerjasama di dalam ahli kumpulan untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Untuk kriteria kejayaan, kita membawa kepada 3 kriteria kejayaan di mana murid dapat membezakan 3 daripada 4 nombor positif dan nombor negatif. Yang kedua, murid dapat menjawab pengiraan 3 daripada 4 nombor positif dan nombor negatif dengan operasi darab dan bahagi dengan tepat. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab 2 daripada 3 soalan penyelesaian masalah berkaitan operasi darab dan bahagi, nombor positif dan nombor negatif berdasarkan aktiviti kumpulan. Untuk nilai murni, terdapat 2 nilai murni yang boleh saya keluarkan, iaitu murid bertanggungjawab untuk menyiapkan soalan yang diberikan. Yang kedua ialah murid menghormati guru dengan memberi tumpuan di dalam kelas. Untuk kemahiran berfikir, murid dapat mengaplikasikan kemahiran menganalisis, di mana murid dapat menganalisis soalan sebelum membuat pengiraan. Yang kedua ialah kemahiran penanggulangan logik, di mana murid berfikir secara langkah demi langkah untuk memilih operasi atau kaedah yang sesuai serta memberi sebab kepada jawapan yang diperoleh. Untuk pengetahuan pelajar yang sedia ada, murid-murid mengetahui cara untuk menggunakan darab dan bahagi di dalam matematik, dan murid-murid dapat membezakan antara integer positif dan integer negatif. Untuk bahagian kemahiran berfikir aras tinggi, murid-murid diminta untuk menjawab soalan yang mengandungi 3 nombor dalam satu soalan. Seterusnya, untuk kemahiran personal, iaitu murid dapat meningkatkan keyakinan diri di mana murid berani mencuba, bertanya dan menjelaskan idea sendiri untuk menyelesaikan masalah bagi soalan yang diberikan. Yang kedua ialah bekerjasama. Murid bekerjasama dalam aktiviti kumpulan seperti perbincangan untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Untuk kemahiran belajar cara belajar, di mana murid dapat mengaplikasikan kemahiran visual, di mana warna adalah berbeza untuk positif dan negatif, di mana memudahkan pengecaman kepada pelajar. Dan simbol tambah tolak ditunjulkan secara visual. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, di mana soalan dapat membantu pelajar untuk berfikir secara tepat dan pantas. Yang ketiga adalah kemahiran berkomunikasi, di mana murid-murid boleh berbincang dalam kumpulan untuk membantu pelajar mahir dalam komunikasi dan mengatur jalan pengiraan dengan tepat. Seterusnya adalah elemen merentas kurikulum, di mana guru mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 yang mana aktiviti matematik secara berkumpulan menggalakkan komunikasi dan kolaborasi, dan murid berbincang strategi penyelesaian. Dan yang kedua adalah penggunaan teknologi, di mana pengajaran dan pembelajaran PDP menggunakan teknologi yang menarik minat pelajar untuk melihat benda baharu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bahan bantu mengajar BBM. Di sini saya membahagikan kepada 2 bahagian, di mana guru perlu membuat kad imbasan soalan yang terdiri daripada bahan kad manila, gunting, pen, cincin pengikat dan penembur kertas. Di dalam untuk kad imbasan soalan ini adalah untuk menarik fokus kepada pelajar dan pelajar dapat melihat soalan dengan lebih jelas.
Dan untuk pembentas dengan slide, guru memerlukan laptop dan projektor layar untuk membentangkan slide yang berkaitan dengan integer kepada pelajar. Seterusnya, untuk aktiviti pengajaran, langkah pengajaran untuk set indusi 5 minit yang pertama, aktiviti akan dijalankan dalam kumpulan. Pelajar diminta untuk membahagikan kepada 6 kumpulan, di mana satu kumpulan tu mempunyai 5 orang pelajar. Selepas itu, guru akan menarik perhatian pelajar dengan senaman ringkas, di mana guru akan menunjukkan emosi senyum ataupun emosi sedih berkaitan aktiviti integer positif dan integer negatif. Sebagai contoh, guru akan menunjukkan gambar senyum untuk nombor positif dan gambar sedih untuk menunjukkan nombor negatif. Untuk langkah 1, berdurasi 5 minit, di sini guru akan memerlukan untuk operasi darab dan operasi bahagi, di mana guru akan membentangkan slide, gambar dan akan menerangkan bagaimana operasi tanda hasil darab dan operasi tanda hasil bahagi. Untuk langkah 2, berdurasi 15 minit, untuk bahagian ini akan melibatkan pengiraan yang melibatkan operasi darab dan bahagi dalam integer. Guru akan mengaplikasikan operasi darab dan bahagi dalam pengiraan integer. Guru akan menerangkan menggunakan slide Canva yang telah disediakan. Selepas penerangan, semua pelajar diminta untuk menjawab 3 soalan yang diberikan guru, dan jawapan serta pengiraan dibincang terus dan akan dipaparkan di dalam slide. Seterusnya adalah langkah 3, berdurasi 30 minit. Di dalam aktiviti ini adalah aktiviti sesi menjawab di dalam kumpulan. Guru akan memberikan 3 soalan untuk setiap kumpulan dan soalan itu akan diberikan di dalam bentuk kad soalan. Dan kad soalan ini bertujuan untuk memberi kepada pelajar soalan yang lebih jelas berbanding ditunjukkan di dalam slide. Dan setiap set soalan itu akan diundi secara rawak dengan menggunakan aplikasi roda impian ataupun kita panggil sebagai spin the wheel. Dan semua pelajar perlu berbincang dan bekerjasama untuk menjawab set soalan tersebut. Seorang pelajar akan diminta untuk mewakilkan bagi setiap kumpulan dan akan menunjukkan jalan pengiraan di hadapan kelas. Bagi penutup, berdurasi 5 minit adalah sesi cooling down, di mana guru akan merumuskan semula pembelajaran dan operasi aritmetik. Dan pelajar akan diminta untuk mengisikan maklum balas terhadap kefahaman bagi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan. Akhir sekali, untuk bahagian justifikasi, guru menggunakan aplikasi Canva untuk menerangkan dan visualize pengajaran dari segi warna, saiz huruf, simbol dan permainan. Dari situ, pelajar boleh membezakan simbol bahagi ataupun darab, dan bahagian permainan, soalan dilakukan dengan menggunakan kad manila dan dibuat dalam satu set di mana setiap kumpulan mempunyai 3 soalan. Guru menggunakan alternatif tersebut untuk memberikan pelajar melihat soalan dengan lebih jelas berbanding di dalam slide Canva. Dan untuk kesemua RPH mempunyai inovasi dalam pembelajaran interaktif dan mempunyai pelibatan yang aktif daripada segi pembelajaran itu tersebut dan pelibatan aktif dalam untuk bahagian guru dan pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.